buat tekan ni. Ini je. Oh. Okay, abang nak try ni. Senang. Senang. Mau buat. Tolak atas. Tolak atas. Tolak aja. Tolak dia. Oh, tangga terus. Itu je. Okey. Pasang balik ikut warna je. Mana? Sini Oh, ada colour. ada colour. Okey. Okey, abang try ni. Okey. Ni buat colour dia. Okey. Wangan dengan mama mah. Kali papa spill. Masuk pink ni, masuk ni. Okey, abang try atas. Atas dulu ke? Sekejap. Abang kena masuk ni dulu. Okey. Oh, je tu. Itu je. Okey, Terus, tekan. tekan je. Okey, bang. Ni keras. Okey. Okey, tekan bawah. Okey, itu je bang. Okey. Okey, lepas tu Betul cara pasang tu. betul. Okey. Betul. Dan ini mana? Okey. Tutup macam ni. Okey, itu je bang. Dia tekan je kan kena buka kan? Ni tekan buka. Aha. Okey. Dia macam Itu dia kata ni jangan buang nanti Tak petang apa, tak ada bang. Ini buang. Nanti lama-lama dia ada macam chop. Oh, cak. Oh, okey. Kalau lama apa abang boleh call technician datang dah memang. Lepas habis semua. Ini akak. Ini akak kena Oh. Ibu ni. buka air. Buka air. Buka air. Tepi. Lepas 2-3 minit abang tekan ini lama-lama. Lama. Dia dekat mana-mana pun tak apa. Ambient ke hot ke. Tak ada kak, kena tekan yang tengah tu. Lepas kejap. Okey. Dah. Dia akan Running. auto filter. Akan ambil masa 5 minit. Lepas tu dia akan stop sini. Itu je. Stop sini. Ah. Itu je. Itu je. Lepas stop sini, buang air tu je. Fine. Air yang flashing tu akan keluar dari sana. Abang saya tunjuk. Hari tu saya lupa cara tekan sampai 2-3 bulan saya kena tekan. Bang tekan ini je. Okey, okey, akan lepas 4 bulan, akan ambil yang Ni. tekan lama-lama. Lama-lama. Air akan keluar macam ni. Dari dia lagi. Dia akan jadi macam ni. Oh, dia hilang tu lah. Lepas tu sampai 5 minit berhenti sendiri. Dia akan berhenti sendiri. Oh. Dia akan auto stop. 4 bulan sekali lah sampai. Ni pun lama lah. Tak nak buat pun. Satu bulan lah. Dia tu tak ada lama sangat kan. Baru-baru je lagi kan. Masih bulan. Dah 8 bulan lah kak. 8 bulan Kita tukar filter 8 bulan sekali. Oh ya tu. 8 bulan dia. Oh. Ban. Sambung. Oh, ni